dengan cerita banyak robot-robot yang lain karam. Bulan 1 baru ni sebab goal hari-hari pacak. Tapi dengan Cat Nova steady. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfal, founder kepada robot Cat Nova. Selamat tahun baru, selamat bulan baru. So kita recap sikit apa yang berlaku pada bulan Januari 2026. So macam kita tahulah, bulan Januari ni dia memang tak relax. So kalau you guys yang dah berkecimpung dalam trading gold ni, especially CFD, memang korang tahulah sepak terajang dia ada berlaku beberapa event yang pada cap mengikut pengalaman saya sangatlah tak logik akal. Yang mana price emas tu sendiri bergerak lebih daripada 5,000 pip untuk satu hari. So which is orang lama yang trading physical gold pun tak expect yang harga emas akan bergerak laju macam tu. So apa efek dia kepada player-player robot? So saya memang dah banyak dengar lah kawan-kawan saya player robot yang lain, banyak robot dia yang karam. So saya ucapkan takziah dekat player robot tu. Mungkin awak tak ada filter sama macam apa yang robot Cat Nova ada. Macam robot Cat Nova, jom kita tengok apa result yang robot Cat Nova ni buat bulan 1 dalam keadaan market yang huru-hara yang macam tu. Mari kita tengok. So inilah robot Cat Nova. Balance masih ada lagi. Maksudnya rule nombor 1 dia tak karam. Okay, so kita pergi dekat account history, kita pergi dekat kita pilih custom lah, custom period. So kita pilih bulan 1 sampai bulan 31 hari bulan. Ngam-ngam kita ambil sebulan. So kita tekan OK. So ini dia. So total entry, jom kita tengok total entry robot Cat Nova sepanjang bulan 1. Bayangkan bulan 1 ni memang huru-hara. Memang robot pun biasa kurang sikit trade berbanding bulan-bulan lain. Nak trade apa? Market dah macam tu. Okay. So tengok sini. Total tak banyak lah. Dalam 2-3 muka surat je trade nya. Okay. So total dalam profit dia dalam $808, which is lebih kurang dalam 8 ke 9%. Sebab capital dekat sini, total capital dia ada sekitar 10,000. So $808 ni sekitar 8% lah. Untuk Januari 2026 dalam keadaan yang hiruk-pikuk huru-hara lah. Mana yang baru-baru join, mana-mana yang baru-baru berjinak-jinak dalam trading gold CFD ni, memang kalau awak macam bulan pertama tu awak terlibat dalam trading dekat gold ni, memang awak ni tak ada luck lah. Sebab sepanjang saya 10 tahun 11 tahun berkecimpung dalam trading gold ni, especially CFD, saya ada dua-dua lah. Cap ada dua, trade physical gold pun Cap buat, trading CFD pun Cap buat. Ini memang tak logik di akal lah. Ini saya buka candlestick lah, kita buka yang kecil sikit lah, H4. Mana ada graf gold macam gini ni. Mana ada macam gini ni, nampak ni gede-gede. Ini H4 lagi tak masuk akal lah, nampak. Tak masuk akal macam ni. Nampak dep. Ujung-ujung dia jadi apa? Dia akan crash lah. Possibility bila ni dia dah kira sebagai bubble lah. Ni dah masuk technical lah. Awak boleh carilah cikgu-cikgu technical lain. Tapi ni common lah. Kalau orang dah lama trade, dia akan tahu benda ni bubble. So dia akan boleh masuk, boleh pecah. Bila dia pecah, dia akan crash lah. Ni yang sampai 5,000 pip, 4,000 pip ni dalam satu napas je. Sebab tu lah. Okay, sebab dia dah bubble, dah level, dah masuk level FOMO. Bila FOMO macam ni, especially robot-robot ni, semua diorang agak berisiko lah untuk on. Tapi since Cat Nova dia dah ada ramuan dia dalam tu, Cat dah letak beberapa filter dan kita dah bersedia dengan event ni. Cumanya Cat tak nafikan risiko tu tak ada. Cuma robot Cat Nova survive untuk bulan Januari. Result speak. Okay. So mana-mana yang nak cuba robot Cat Nova version terbaru, iaitu version 1.0.7 yang saya baru release 2 minggu ke 3 minggu lepas, macam tu lah, 3 minggu lepas. So access dibuka sampai bulan Mac je, sampai birthday saya. Selepas tu kita akan kenakan premium. So mana-mana yang nak mencuba access secara percuma dulu, ayuh lancar. Okay, cari link dekat bawah, contact Cap, dapatkan secara percuma. Kalau yang berbayar tu maknanya dia scammer. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salut.